terjun Pasir Raja ke air terjun Bumbung Pasir Raja. Turn right. Belok kanan. Masjid Kampung Pasir Raja. Pasir Raja dalam Pasir Raja dalam. Okay, jom check it out. Subhanallah, cantiknya. In 1.1 kilometers, turn right. Okay, finally, inilah dia akhirnya, hutan Lepoh Bumbung Raja. So scary guys, because nobody here. Tak ada orang, tidak akan mati. You've arrived at your destination. Selamat datang ke Bumbung Raja. Should we park here? Park here aja lah. Ada orang selesai berani. Okay, yang ni surau dia. Sebelah kanan ni surau lelaki. Sebelah kiri ni surau perempuan. Dan kat depan ni sungai dia yang sangatlah cantik. Ya Allah, lawanya. Tak sabar nak terjun masuk kat dalam. Ni parking area dia. And that one is toilet. Okay, jom kita solat asar dulu. Tapi lawalah masa toilet hotel. Ada dua je. Semua tanda secang duduk. Tara, under renovation. Oh. Ya Allah, lawanya tempat ni guys. Okay, jom kita turun. Ya Allah, cantiknya taman rekreasi Bumbung Raja ni guys. Ni first time Syah mari sini. Tak tahu nak kampung mana, lawa sangat, rasa macam duduk dekat zaman dinosaur. Gitulah nak kampungnya. Sungai dia lebar, lepas tu cetek, bersih. Macam duduk dekat macam tempat kayangan. Memang lawa sangat guys. Tak tahu nak kampung mana. Rasa macam, sebab saya biasa dah dengar sama ni, tapi ni baru first time teguk hati nak mari ni. Memang lawa sungguh, tak tahu nak kampung mana. Rasa menyesal tak mari dari dulu. Comel sangat. You know? Kalau tengok dengan mata yang bukan tengok dalam video, lagi lawa tempat dia. Kat sana tu, yang ni macam batu-batu lah. Kat sana tu ada lagi, ujung-ujung sana tu. Syah tak mandi hari ni sebab Syah pakai baju kurung. Tak ada baju standby, tapi macam malas nak salin sebab tak bawa beg untuk letak barang-barang. Risau nak tinggal dalam kereta. So Syah layan Amni dengan cousin dia je lah mandi. Tu dua orang. Lawanya.
subhanallah. Cuma kalau nak camping, Syah tak beranilah camping kalau tak ada orang, sebab dia jauh dari kampung. Dia jauh dari rumah orang. Tapi tempat dia memang cantik. Kalau ramai-ramai baru Syah beranilah camping kat sini. Tapi fasiliti adalah toilet dengan surau. Baunya subhanallah. Tenangan ribut jiwa. Tak ni angin. Okay, kat sini sambungan sungai ni lah. Lawanya kat sini lagi lawa guys. Luas lah sungai ni. Luas, lepas tu panjang, maksudnya kita boleh camping ataupun piknik dekat sepanjang tepi sungai ni. Kat sini ada tempat duduk. Ni, sini pun boleh lepak sini. Ni kalau ada tent kecil sesuai lah ni. Pacak kat sini. Ada bumbu. Tu bumbu ikan. Ni sungai dia. Lawanya, ya Allah. Macam dekat zaman dinosaur. Macam zaman dulu-dulu tu. Kalau pagi ni masih lagi lawa view dia. Dengan kabusnya. Cantiknya, subhanallah.